Seperti korang nampak, memang detail Ultraman Z ni. Walaupun warna ungu. Alang-alang dah singgah kedai Dunggit, kita belilah biskut daripada Talas iaitu Ultraman Z. Memang unik. Dan hari ni saya nak review lagi biskut daripada Talas iaitu Ultraman Z, Alpha H dan Gamma Future. Dah lama saya tak buat video ni, jadi jom kita ambusin sama-sama. Seperti biasa, kita mestilah mengharapkan Hydro Vision. Jom kita buka sama-sama. Kita buka dengan sopan satu anak Melayu. Yeah. Jadi, moment of truth. Ultraman apa yang kita akan dapat? Zup. Kita dapat Ultraman Z original. Tapi warna ungu. Wow, sebelum ni saya dapat warna kuning. Jadi, not bad untuk dua Ultraman ni. Nice. Biskut. Tak lupa juga biskut. Okay, seterusnya kita ada Ultraman Z Gamma Future. Pasal lampu balik lah. Okay, kita mengharapkan ni pizza coklat. Kita mengharapkan dapatlah Hydro Vision.